Abu Zia Jalan Sakana. Jalan Sakan, Jalan Sakan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Hari ni saya akan ke Muar Johor ya. Saya nak cari tempat-tempat makan yang menarik di sekitar Muar. Jom bersama-sama saya tengok apa tempat-tempat yang menarik yang saya akan pergi pada hari ni. Abu Zia Jalan Sakana. Alhamdulillah, saya dah sampai di Muar ni. Jadi pilihan utama saya hari ni, saya nak makan asam pedas. Kenapa? Kerana macam dah lama dah tak makan asam pedas ni. Jadi di Muar ni, kalau kita nak makan asam pedas yang terbaik, sudah pastilah kena pergi ke Parit Jawa Muar. Jadi jom tengok kedai mana yang saya nak pergi makan hari ni. Ini merupakan tempat makan dia. Kalau kita tengok, alhamdulillah tempat dia agak besar juga. Yang paling pentingnya bersih. Tempat makannya cukup bersih. Kalau kita tengok di sini, gerai asam pedas Pak Cik Daud ni, kalau sahabat-sahabat datang ke sini, nombor 6 ya. Nombor 6 gerai asam pedas Pak Cik Daud. Selain ada tempat makan yang begini, disediakan juga tempat makan yang tepi laut macam ni, tepi pantai macam ni. Jadi cukup selesa. Sambil makan kita boleh layan view pantai ni. Asam pedas Pak Cik Daud ini, kalau sahabat-sahabat semua datang ke sini, dia gerai nombor 6 ya. Gerai nombor 6. Jadi ini tempat makan dia.
je. Dia punya ikan ni berapa? 68. Norizan. Norizan di Enterprise. Terima kasih. Okay. Kena kicap tak? Oh, lama sedap ni. Dari kira. Ha? Ini ke? Tak boleh saya. Tadi kan hari. Alhamdulillah dah sampai dah asam pedas saya hari ni. Jadi hari ni ikan merah betina. Kenapa kena makan ikan betina untuk asam pedas ni? Sebab kalau ikan jantan, daging dia nanti dia kenyal sikit. Jadi kalau ikan betina, daging dia lebih lembut. Ini mengikut apa yang diberitahu kepada saya lah. Jadi ikan ni kalau kita bijak nak masak, kita boleh pilih. Kalau ikan jantan ini biasanya kita buat goreng, bakar ataupun masak steam. Jadi untuk masak merah ni, memang kalau dapat ikan betina, dia punya isi memang lembut. Macam mana Kak Ajah nak kenal ikan betina? Yang mana jantan kah? Yang mana betina kah? Tentu ada yang bertanya ni, macam mana ni nak kenal ni ikan jantan, ikan betina? Jadi senang saja. Biasa yang betina dia ada telur. Dia bertelur. Perut dia akan lebih besar sikit daripada ikan jantan. Dan ikan jantan ni biasanya dia lonjong, dia tirus, panjang sikit. Yang betina ni biasa dia gemuk, bulat-bulat sikit. Orang perempuan kan macam tu. Jadi ini suapan pertama Abang Haji hari ni. Jadi kita cuba kuah dia dulu. Tengok kuah dia. Masya-Allah. Memang orang kata terbaik lah asam pedas di sekitar Parit Jawa ni. Jadi kita rasa kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut asam pedas, mesti kena masam, mesti kena pedas. Tapi gabungan masam dan pedas dia, kalau ikut cita rasa saya, memang terbaik. Saya boleh bagi 5 bintang untuk rasa ni. Itu ikut apa yang selera saya. Jadi kuah dia memang orang kata kombinasi pedas dan masam tu memang antara yang terbaik. Dia balance. Dia tak pedas sangat dan dia tak masam sangat. Bukannya tak ada masam langsung, tapi masam itu masam sedap. Sebab itulah kita boleh tengok tadi kerana apa ramai orang di restoran ni, di gerai ni, sebab rasa dia. Jadi kita tengok ikan ni pula, ikan betina tadi. Dia ikan betina. Ikan merah betina. Tengok isi dia lembut. Pakai ni lah, apa nama tu? Sawi jeruk. Ini dia. Okey, kita tengok. Kenapa kena makan ikan betina? Sebab dia lembut. Nampak tak isi dia? Lembut. Tak nak. Tak. Nak apa? Situ. Dia panggil apa tadi? Sambal Jawa, sambal goreng Jawa. Dia Sedap. sambal goreng Jawa yang antara yang terbaik. Sebab tengok pun tahu dah. Tengok pun tahu dia punya sedap dia. Dia campur ada kacang buncis ni kan. Ada kacang buncis. Kacang panjang. Kacang panjang. Lepas tu tahu. Tahu, tempe. Memang Tahu sedap. kering. Dia nampak sedap sebab dia tak terlalu gelap, tak terlalu letak kicap banyak. Ikan. Sedap kan? Tak pedas kan? Sebenarnya ni kami makan berlima tau. Sebelah ada mak saya, ada anak saya 2 orang. So kita makan 1 ekor ikan je. So far nampak cukup. Sebelum tu, untuk ikan yang kami pesan lagi ni, bahagian badan bahagian ekor, harga dia RM68.
Dan Separuh ikan lah. separuh ikan. Memang kami kurang makan kepala, sebab tu kami tak order kepala. Apa sayang? Apa sayang? Nanti habis kalau ikan ni habis tu dah tambah lagi. Boleh sayang. Habis ikan tu nanti kita tambah lagi. Betul. Nanti kalau ikan dia habis, boleh tambah lagi. Kalau dah habis jangan pergi kat laut nanti. Boleh? Kalau kita tengok asam pedas dia dekat sini, dia pakai jeruk sawi Sawi dia. jeruk. Sawi jeruk. Saya kalau makan asam pedas, memang saya tak suka yang pedas sangat. Betul? Jadi pedas macam ni memang kenalah dengan cita rasa kami. Jadi asam pedas pula, kalau tak berminyak, bukan asam pedas nama dia. Jadi minyak dia pun boleh dikategorikan biasa-biasa je. Dia tak terlalu berminyak. Tak terlalu berladung orang kata. Jadi memang sesuai lah bagi mereka yang ada cita rasa yang nak makan asam pedas yang tak terlalu pedas. Boleh datang sini. Cuma kita macam mana? Kita biasa akan rasa kecewa bila makan asam pedas yang manis. Itu memang tak kena asam pedas yang manis tu. Dah selesai makan asam pedas. Memang power sahabat-sahabat sekalian asam pedas di sini. Di gerai Pakcik Daud ini. Bagi sahabat-sahabat yang nak datang ke sini, boleh datang ke Parit Jawa, cari Medan Selera Pantai Leka ataupun Pantai Leka. Ejaan dia L-E-K-A. Jadi saya dah makan, keluarga saya pun dah makan. Kami nak pergi ke Bandar Muar, nak check in hotel di sana. Alhamdulillah, kami dah sampai di Bandar Muar, Bandar Maharani, Bandar Diraja. Bagi sahabat-sahabat yang dah lama tak datang ke Bandar Muar ni, Bandar Muar ni dah banyak perubahan. Jadi Abang Haji petang ni nak minum kopi, betul-betul di hadapan bas stand Muar. Tengok tu depan tu, ada jejantas tu. Ramai yang ada kenangan di jejantas ni. Jadi petang ni kami satu keluarga nak minum kopi di Kopitiam 434 di Bandar Muar ni. Jadi sejauh mana enaknya kopi ni, nanti kita rasa. Nanti kita masuk dalam dulu, kita tengok macam mana keadaan dalam Kopitiam ni. Lakro standard. Ini kopi panas. Kopi panas.
petang ni Abang Haji minum petang di Bandar Muar. Kami sekeluarga datang ke Kopitiam 434. Kopitiam yang terletak betul-betul depan bus stand Muar tu. Jadi hari ni saya order Elephant Coffee. Jadi pada penggemar-penggemar kopi, kalau datang ke Kopitiam 434 ni, jangan lupa order kopi gajah, kopi elephant. Dia bagi kopi, lepas tu dia bagi biskut juga. Ada biskut 4 segi, tapi kecil lah. Ada juga biskut kelapa. Biskut kelapa yang kita makan zaman kanak-kanak dulu tu. Tapi dulu besar lah. Sekarang ni dia kecil kan biskut tu. Jadi memang puas hati lah minum kopi di sini. Jadi kalau anda ke Bandar Muar, jangan lupa datang ke Kopitiam 434. Stop recording. Stop recording. Tak ikut arahan. Stop recording. Dia ada dekat mana ni? Jalan papan. Ni apa? Chocolate cheesecake. Your favourite ke? Bagi trip jalan-jalan ke Muar pada kali ini, untuk makan malam, Abang Haji pilih restoran bakar-bakar dan salai-salai yang terletak betul-betul di tengah-tengah Bandar Muar ini. Kalau kita tengok ruang makan di restoran bakar-bakar ni sangat selesa. Kebanyakan meja ni meja panjang. Ini bermakna memang banyak grup-grup lah yang datang makan di sini. Jadi bagi mereka yang nak datang ke restoran bakar-bakar ni, jangan bimbang. Tempat makannya sangat-sangat selesa. Cuma parking saja. Parking kalau kita lihat di Muar ni, biasalah, memang terhad sedikit. Walau bagaimanapun bukan menjadi satu masalah besar sebenarnya. Kadang-kadang kita baru sampai je, ada kereta dah keluar. Jadi itu rezeki kita untuk parking kereta. Apa-apa pun sebelum makan, kalau tak ada parking, kena banyak-banyak bersabar. Jadi kita tengok, ini menu-menu yang ada di restoran bakar-bakar ni. Ada kerang ya, ada kerang sweet sour, kem hong, ada ikan juga. Katanya menu istimewa di sini ikan bakar berapi. Ikan tu datang bukan saja dengan ikan, tapi dengan api-apinya sekali. Ada juga sotong ya. Ada menu sotong sos Thai, buttermilk. Ini bagi penggemar-penggemar buttermilk. Terima kasih bang datang. Tuan nama siapa tuan? Tuan nama saya nama Azni bang. Petugas di sini. Petugas di sini. Masya Allah. Berapa lama dah buka tuan restoran ni? Alhamdulillah daripada bulan 8 bulan 10 tahun lepas hingga tahun ni alhamdulillah lah kita Masya sustain Allah. kita punya kedai ni alhamdulillah. Menu utama tuan kalau boleh cerita sikit. Menu utama. Okey, untuk menu utama kita kita ada salai-salai dan juga bakar-bakar. Lepas tu untuk malam kita ada shell out, lepas tu macam-macam set lah kita ada. Masya Allah, Masya Allah. Buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Kita buka daripada pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam. Tapi kita tengok juga kalau 11 malam tu ada orang, kita buka macam biasa alhamdulillah. Sampai Masya orang tak ada. Allah. Begitu. Angin sana. Ini baru betul. Ikan bakar yang sampai je memang terbakar. Jadi malam ni Abang Haji dan Kak Hajah order ikan bakar. Ada sotong goreng tepung, ada kupang juga, ada udang baltermik sayur kami seperti biasa, kailan ikan masin. Dan ada lagi satu menu istimewa yang kami tengah tunggu dalam perjalanan. Sekejap lagi je sampai, iaitulah paes ikan patin. Betul, datang. Ya. Okey. Hebat. Terima kasih bang. Sama. Ini menu makan malam kami hari ini di Muar.
ikan patin masak pais. Pais. Pais ikan patin. Patin tempoyak Betul. Patin tempoyak katanya daripada Sungai Pahang ni. Betul. Jadi yang istimewanya di restoran bakar-bakar ni, dia datang memang terakor. Oh, betul bakar. Jadi betul lah yang dinamakan restoran bakar-bakar. Okey, kita cuba rasa menu utama kita, main course kita pada malam ni, patin masak tempoyak. Jadi kita rasa kuah dia dua aja ya. Ya, sebab kita order yang ni, dia ada dua tau. Dia ada yang ambil full ikan ataupun separuh. Tapi sebab kita tak ramai, jadi kita ambil separuh. Silakan Pak Haji. Ya. Suapan pertama saya akan suapkan kepada Oh, insya-Allah. Tak main-main, memang sedap. Serius sedap. Kita rasa dia punya tempoyak, dia punya daun kesum, dia punya bunga kantan. perfect 10. Esok confirm pun datang dia. Jadi kami dah buat satu sepakatan. Kesepakatan. Bahawa menu yang kami rasa sedap saja yang kami akan muat turun dalam Kita akan ceritakan. video kami. Kami akan kongsi. Sebab kami tak nak lah berkongsi menu tu orang kata fake menu. Kalau tak sedap kata sedap. Ya. Dan ini kita keluarkan mana yang betul-betul sedap. Yang kami rasa pada kami rasa sedap, kami akan keluarkan video tu. Jadi bagi mereka yang datang ke Muar, ke bandar Muar, wajib cuba patin tempoyak pais ni, masak pais ni di restoran bakar-bakar Haji Oli. restoran Haji Oli ini ikan dia, Masya Allah, besar tuan. Besar-besar pas ikan dia, tengok. Besar tapak tangan ikan dia. Jadi kita rasa isi ikan dia pula. Tengok putih dalam isi dia. Tengok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sangat sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas ni. Ikan dia pun fresh. Jadi kita boleh rasa Dia tak ada honey dia tau. manis ikan tu. Tapi yang paling istimewa kombinasi apa kuah dia ni, rasa dia ada pedas, ada rasa tempoyak, ada masam-masam, ada rasa daun kesum sikit-sikit. Jadi memang menarik lah. Abang Haji dan Kak Hajah ni boleh dikatakan memang cerewet tentang makanan. Selain daripada patin tempoyak ni, dia ada juga ikan bakar. Ikan bakar ni pun tahan dulu. Ini ikan siakap Kak Hajah Ikan siakap, betul. Jadi menu kita malam ni ada ikan siakap, ada patin pais, ada kupang, ada udang buttermilk. Meriah Ini makan kita. semua menu kegemaran dua orang anak saya ni. Yang ini dia akan suka sotong goreng tepung. Lepas makan malam di restoran bakar-bakar malam tadi, betul-betul kenyang. Kami pun balik berehat di hotel. Dan pagi ni, sebelum kami meninggalkan bandar Muar ni, kami nak sarapan pagi dulu. Jadi kami nak cari tempat sarapan mi Bandung yang istimewa di Muar ni. Jadi mari lihat di manakah tempat sarapan kami pada pagi ni. Tengok tu, restoran ni mereka dah mula beroperasi pada tahun 1930. Ni restoran legend ni. Jadi pagi-pagi pun dah ramai dah pelanggan-pelanggan dia. Kami pilih untuk kami duduk di meja luar lah, berangin sikit. Dah order Kak Hajah ya? Dah order dah. Kak Hajah order apa ni hari? Hari ni kita order sate. Ada 3 jenis sate. Sate daging, sate ayam dan juga sate perut. Ini mi Bandung. Yang ini nasi goreng. Ini pula mi Bandung. Mi Bandung, Masya Allah. Ini mi Bandung orang-orang legend ya. Mi Bandung Muar di Muar. Masya Allah.
Jadi ada beberapa pilihan lah. Kita boleh makan mi Bandung special ayam RM12. Mi Bandung special muar RM8 saja. Ada juga nasi goreng ayam, nasi goreng kampung ayam. Jadi ada menu burung puyuh juga dengan harga RM5 saja burung puyuh. Jadi kita tengok macam mana chef kita buat penyediaan. Buat video boleh bang Buat video boleh. Mi Bandung aku pakai ni bang. Masya-Allah. Cakap lah Mi Bandung kamu buka. Ni mi Bandung Abu Bakar Hanifah. Tahun 30-an. Ni orang lama ni. Orang lama goreng mi. Jawa India mama. Jawa Cina mama. Oh gabungan ya. Semua ada ya. Semua pasal. Dah berapa lama bang mi Bandung ni beroperasi di sini? 1930-an. 1930-an ya. Lama dia ya. Mi goreng Mi Bandung ni. Dekat Pamayang lah kat sini. Di tahun 60. Sini baru. Ini kuah dia ya. Mendidih kuah dia ya. Ni mi goreng. Ni mi goreng. Mi Bandung ni. Ada rempah ni. Ya, ini rempah dia. Rempah Mi Bandung. Ini rempah special Ada jual. daripada otai-otai kita. Jadi kalau sahabat-sahabat semua makan muar, Datang makan wajib makan mi Bandung Abu Bakar Hanifah ni. Aku makan sini. Ini dia mi Bandung Abu Bakar Hanifah. Tengok kuah dia. Memang menarik. Jadi kita rasa kuah dia dulu. Bismillah. Suapan kedua. Memang sedap. Terasa rasa udang tu yang buat dia menarik adalah rasa gempah mi Bandung tu. Memang terasa lain daripada yang lain. Jadi kita makan mi dia dengan kuah dia pula. Jadi mi Bandung ni kalau korang makan memang sesuai waktu pagi. Sebab apa? Kita badan kita tengah fresh lagi. Tiba-tiba kita makan menu yang pedas-pedas sikit ni dengan mi dia yang kental-kental tu dan ada daging tau. Kamu tengok. Ada daging. Jadi untuk orang Muar ni sarapan pagi dengan mi Bandung ni merupakan kebiasaan mereka. Di samping mi Bandung, abang lagi order juga mi goreng ni. Sebab apa tak boleh tahan tadi tengok. Bila abang lagi tengah shoot tadi, dia tengah goreng mi goreng ni. Jadi tak boleh tahan. Order juga satu. Jadi kita rasa mi goreng ni. Bismillah. Okey. Dia seakan-akan mi mamak juga. Cuma apa yang buat ni lain, sebab ada rasa rempah. Dengan abang hari rasa mi goreng ni mi goreng berempah. Dia tak banyak rempah dia, light je, tapi ada rempah. Tak sama macam mi goreng biasa yang mungkin mereka goreng dengan cili dan cili sos saja. Tapi yang ni mi goreng ada rempah. Dan kalau sarapan pagi di Muar, tak sempurna kalau tak makan sate. Ini dia sate. Ada sate babat ya, sate babat, sate ayam, dan sate daging. Jadi alhamdulillah kami dah selesai sarapan pagi di Muar ni. Sebentar nanti kami akan meninggalkan bandar Muar ni dan kami semua pasti akan datang lagi ke Muar ni. Jadi selesai sudah trip jalan-jalan ke Muar ni 2 hari 1 malam. Jangan lupa korang semua kena subscribe channel Abang Haji Abu Zia Jalan Sakan. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Zia Jalan Sakana. Jalan Sakan, Jalan Sakan.